Kak ni tak masuk dia Nani. Adik Nani Tak tak masuk. tahu lah. Tak masuk. Dia pulau, tak ada line pulau. Tak ada line mungkin. Tak ada line. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita panjatkan kesyukuran kepada Allah kerana dengan rahmat kasih sayang Allah masih lagi bagi peluang untuk kita bersama pada pagi ni. Alhamdulillah, walaupun ambil masa ibu especially nya lah pagi-pagi ni. Mungkin sebelum ni nak bermunajat dengan Allah lah kita kata kan. Tapi macam pagi ni ambil sedikit masa untuk berkongsi dengan kita pada pagi ni. Sebenarnya kita punya perkongsian ni lebih kepada nak mengetahui pengalaman Ibu Laila sendirilah, sebagai orang yang dah pernah melalui kursus totik ni, dan saya pun tak pasti jugalah batch mana, mungkin batch yang awal, mungkin kita sebelum kita mula ni kita ta'aruf dululah. Saya pun tak kenal pun secara detail lah mengenai Ibu Laila ni, cuma rasa teruja lah nak kenal kan. Duk tengok dalam grup macam tu je. Jadi mungkin kita boleh mulalah. So saya serah pada Ibu Laila dululah. InsyaAllah. Mas, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Pagi ni kita dah jumpa. Alhamdulillah. Tak apa, kita berjumpa kerana Allah. Kita berjumpa kerana Allah. Saya Puan Siti Nurlaila, umur 57 tahun, dari Seremban. Saya merupakan pengasas SASU, Sayang Al-Quran Seawal Usia. Saya dari batch 3 totik. Dah banyak dah. Yang coming ni batch 4. Okey. Ibu boleh terangkan sikit tak pasal SASU tu? Macam kita macam mana, terang sikit. Macam kita tak kenal apa dia SASU. SASU ni sebenarnya bermula dari pengalaman saya. Anak saya 12. Anak 12. Saya buat kajian sendirilah, Umi . Saya buat kajian sendiri untuk melihat macam mana menyampaikan Al-Quran kepada anak. Macam anak sulung saya sekarang ni 33 tahun. Anak bongsu saya 16 tahun. Kalau macam umur 33 tahun dulu, masa kita membesarkan dulu, kita mengajar macam biasa lah Umi kan. Kita duduk, ajar Iqra, ajar mukadam lah, ajar mukadam. Lepas tu naik Al-Quran, lepas tu hafal. Lepas tu saya nak anak saya menghafal Al-Quran. Alhamdulillah anak saya masuk Institut Tahfiz Al-Quran dekat Negeri Sembilan ni. Sampai dah beberapa tahun dia duduk hafal tu. Mula umur berapa tu dia masuk tu? Umur 13. Sekolah menengah. 13. Sekolah menengah. Institut Tahfiz tu pun bawah Negeri Sembilan punya. Jadi dia menghafal. Satu hari tu Allah gerakkan hati saya bertanya dekat dia. Bang Long, saya panggil Bang Long lah, anak lelaki, anak sulung. Bang Long, apa asbabun nuzul surah An-Nas? Jadi kalau mungkin ibu-ibu rasa soalan saya susah ke senang tu? Susah sebab tak pernah dengar. Kalau macam saya merasakan mungkin soalan tu senang pada saya. Mungkin saya rasa sebab dia dah duduk lama, dah bertahun-tahun dekat Institut Tahfiz kan. Jadi bukan sekolah agama. Saya bukan sekolah agama, saya sekolah aliran biasa. Jadi saya rasa dia jawab, dia kata, Balun tak tahu ibu. Sedangkan waktu itu dia dah
duduk Institut Tahfiz, rasa saya mungkin 5 ke 6 tahun dah. Lama tu. Masya Lama Allah. dah. Gitu kan. Yelah kalau nak cerita sebenarnya ni macam memalukan, tapi rasa saya inilah titik tolak Sasu. Lepas tu dia kata tak tahu. Lepas tu bila dia kata tak tahu, saya kata serius Balong, cakap betul-betul dengan ibu. Betul Bu, dia kata. Jadi saya sebagai seorang ibu, saya tanya kawan-kawan dia yang lain. Saya tanya dari sekolah-sekolah kluster dekat Negeri Sembilan lah, sekolah-sekolah agama kluster yang lain. Saya tanya. Lepas tu dia kata ibu, kalau ibu tanya kawan-kawan Balong, insya-Allah 90% ibu akan dapat jawapan yang sama. Oh ya ke? Memang saya dapat jawapan yang sama. Rupanya lepas tu dari situ saya tergerak hati, saya kata saya nak belajar. Macam mana Al-Quran ini perlu difahami, bukan sekadar baca. Kalau waktu tu umur saya pun dah banyak dah 40 lebih, 30 lebih ke 40 lebih saya rasa. Saya kata saya nak belajar. Jadi saya bermula dengan Pakcik Google lah. Saya belajar macam mana faham Al-Quran ni. Jadi saya mula dari Google, saya tengok macam mana nak faham Al-Quran. Saya bertemu dengan satu website, Hafal Faham. Tu dia punya Hafal Faham Metode Al-Quran dari Indonesia. Jadi dekat situ saya terus ber-email. Lepas tu saya dari email telefon dengan penulis. Bunda Kirana nama dia. Nama buku tu dia penulis buku. Jadi dia hantar buku dekat saya cuba gunakan buku, metod yang dia gunakan, metod dia menggunakan isyarat tangan. Bercakap menggunakan isyarat tangan. Jadi ayat pertama yang saya gunakan waqulu linnasi husna, surah Al-Baqarah ayat 83. Jadi saya mulalah bercakap dengan, saya mula menggunakan pendekatan tu pada anak bongsu saya. Saya dapat anak bongsu umur 41, dah tua. Dah tua, dapat 41. Jadi dekat situlah saya mula komunikasi Al-Quran dengan anak. Umur dia waktu tu 3 tahun lebih. 3 tahun lebih, dia satu hari tu dia sepah-sepahkan rumah, dia sepahkan pinggan, saya dah basuh pinggan semua. Anak 12 Umi kan. Bila semua dah pergi kerja, dah pergi sekolah, suami dah pergi kerja, saya dah kemas rumah, dia sepahkan pinggan. Saya punya marah bila dia sepahkan pinggan tu, saya tinggi suara. Dia datang dekat saya, dia tarik baju. Ibu-ibu, dia kata, waqulu linnasi husna. Dia ulang cakap dengan situasi yang tu, dia apakan, saya terduduk waktu tu. Saya terduduk, saya kata ya Allah, yelah kita ni mak yang result oriented kan, kita cakap-cakap Al-Quran pun tak ada apa pun anak, tak ada apa pun. Kali bila dia keluarkan ayat Al-Quran tu, ya Allah, saya menangis waktu tu. Waktu itulah bermulanya perjalanan saya ke Bandung. Arwah suami kata, dah ibu belajar secara formal, belajar betul-betul, pergi Bandung, ikut pelatihan betul-betul. Bermulalah saya ulang alik ke Bandung, belajar. Itulah tertubuhnya Sasu. Berkomunikasi menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Maksudnya situasi tu, kita petik ayat Al-Quran. Contohnya kalau mengejek, Allah kata apa dalam Al-Quran mengejek, mengumpat, Allah kata apa mengumpat, membazir, banyak kan. Jadi dekat situlah bermulanya saya faham, Al-Quran ni membentuk akhlak, membentuk adab. Kita boleh cakap 24 jam menggunakan ayat Al-Quran. Bukanlah kita duduk, macam saya dulu, duduk waktu maghrib, duduk ajar anak. Itu dululah saya rasa, bukan 24 jam kita gunakan ayat-ayat Al-Quran. Macam lampu tak tutup, sentiasa je sana buka lampu, sini buka lampu, air membazir. Terus je cakap dengan anak tu, qala ta'ala, kata Allah, apa kata Allah? Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Mubazir itu saudara syaitan. Macam itulah ibu. Okey. Perjalanan. Alhamdulillah. So tubuhkan Sasu tu dia macam apa, dia persatuan ke apa?
Saya ada rumah NGO sebenarnya saya ada rumah NGO. Saya menyantuni anak-anak yatim, menyantuni asnaf, balu-balu. Dalam masa yang sama SASU ada program SASU. Saya buat seminar satu Malaysia sampai Singapura menyampaikan teknik SASU, kaedah SASU. Kaedah macam mana nak menyampaikan Al-Quran kepada anak-anak. Tapi sekarang sebab saya dah tua, jadi dulu SASU tu sayang Al-Quran seawal usia. Sekarang SASU ni sayang Al-Quran sepanjang usia. Jadi saya pun sekarang ni aktif dengan surau, kawan-kawan yang seusia dengan kita. Jadi saya menggunakan pendekatan yang sama juga. Menggunakan isyarat tangan untuk faham kan. Dalam Al-Quran pun kata kita ni akan kembali macam kanak-kanak kan. Upaya kita kurang, ingatan kita apa. Jadi kita perlu ada bergambar untuk mengingat tu, kita perlu kita perlu gerakkan tangan untuk faham ayat-ayat Al-Quran tu lebih mudah. Itu pada pandangan saya lah. Dengan isyarat tangan, dengan gambar, melukis gambar, mudah untuk saya mengingat. Macam minggu lepas kawan surau, sebaya-sebaya kita lah Umi kan. Dia kata dalam Al-Quran apa cakap Arab kiri dan kanan, kawan saya kata. Yang saya ingat surah Waqiah. Jadi saya kata al-maimanah, ashimal. Saya terus ambil dari ayat Al-Quran tu sendiri. Gitulah. Masya Allah, subhanallah. Okey. Alhamdulillah dapatlah gambaran sikit sebanyak kan. Mungkin boleh korek lagi ni. Banyak ni pengalaman yang bermakna ni, Masya Allah, subhanallah. Okey. So kita Ibu ada teruskan kot nak perkenalkan diri lagi mengenai dia lagi pengalaman Ibu yang macam background asal daripada tadi Negeri Sembilan kan. Negeri Sembilan. Pendidikan saya sebenarnya saya dari lulusan Institut Kemahiran MARA bahagian Electroplating Engineering. Saya bukan dari bidang agama bahasa Arab ke, bukan. Nanti ibu ingat saya dari lulusan agama pula, bukan. Saya dari Electroplating Engineering, bahagian kemahiran. Jadi Al-Quran ni, tapi saya suka nak mengkaji Al-Quran, saya suka mengkaji sirah Rasulullah. Itulah dia kot sikit. Mana Ibu pernah kerja ke tak kerja? Saya suri rumah. Saya suri rumah. Memang dari dulu sama-sama belajar dengan arwah suami. Jadi suami kata dia nak saya jadi suri rumah. Kerja 1 tahun je. Lepas tu jadi suri rumah sampailah ketua. Masya Allah. Okey. Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah kita tak harus sikit seorang kan. Masa mencemburi ni. Kena sambung besok ni. Pagi besok pula. Okey. Kan nak tahu gambaran topik tu kan nak gambar lagi macam mana kita nak. Tahu Kak Ana. Sabar. Perkenalkan diri sikit dulu. Okey. Okey, saya perkenalkan diri saya dululah. Nama saya Mailan binti Nawi. Umur dah tua dah daripada ibu ni, 59 dah tahun ni. Subhanallah. Jadi saya ni asal di Kelantan lah, di Kelantan. Di Kelantan, betul macam mana? Background belajar pun memang dulu belajar akaun. Lepas tu pernah bekerja dan bersara dalam 2 tahun lebih dah lah. 2 tahun lebih. Itu kot sikit sebanyak ni, Ibu. Okey, terus Kak Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak sabar Kak Ana. Saya tidak kata istimewa, saya tak ada gapo pun saya ni. Nama saya Mazna Ismail. Kak Ana lah. Sebab tua dah. Tua pada Ibu Laila lagi. Asal Kedah. Duduk menatap di Kelantan ni ikut suami orang sini kan, orang Kelantan. Suri rumah lah. Itulah. Kejaya sepanjang itu tu. Kejaya sebagai suri rumah je lah. Guru mengaji ni. Ni guru mengaji hak sibuk busy ni. Ni Ibu ni.
Kak Nah umur berapa? Sikit-sikit ajar Ibu Laila, tidak ada apa pun. Sikit-sikit ajar budak-budak. Kak Nah umur berapa? Umur 63, tak 62 tahun. Muda lagi. Lebih lah. Lebih banyak lah pada Ibu Laila. Okey. Terus siapa? Kak Amah dulu lah, Kak Amah. Naimah. Assalamualaikum. Kesalam. Nama Naimah binti Awang, umur dah 63 tahun. Kak Ma pencen guru. Itu je lah. Lepas tu kalau dalam mengajar aliran biasa. Cuma belajar Al-Quran lah daripada lepas pencen. Sebelum pencen lagi lah sampai sekarang. Lama ni. Tahun Ilmu ke-8 banyak dah ni. Tahun ke-8 pencen. Tak apa. Subhanallah. Kejap yang masa dekat Mah dia. Astagfirullahaladzim. Okey. Terima kasih Kak Mah. Terus pada Jun. Sorok. Assalamualaikum. Saya Junaida, asal daripada Melaka. Duduk kat Ceras sekarang. Saya pun suri rumah sekarang. Baru juga mengaji ni. Dulu memang mengaji lah kan, masa kecil dah lama dah tinggal. Lepas COVID ni. Lepas mak saya meninggal 2019, saya start mengaji balik lah. Jumpa diorang ni. Okey, Tak alhamdulillah. ada background pun memang sekolah aliran biasa jugalah. Okey. Alhamdulillah. Dekat dia tu Melaka Negeri Sembilan tu. Boleh jumpa. Okey, Kak Rudi. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Radia Hashim, tapi dia orang panggil Kak Rudi. Saya bersara kalau tahun depan dah masuk 10 tahun mah. Allahu Akbar. Ya, bersara Awal ni. Option. Bersara awal ni. 10 tahun dah. Tu je lah, bersara dari mengajar. Tu je lah. Sekarang duduk di Bangi. Oh, Bangi. Asal mana? Asal Kak Rudi? Dulu mengajar di Johor. Jadi Johor. sekarang pindah duduk di Bangi selepas bersara lah. Di Bangi ni pun dah baru macam 4 tahun kot. Waktu COVID duduk sini. Okey. Alhamdulillah. Kak Cuba Zah. nak tanya yang ibu ni kan, yang kata isyarat tangan tu yang mengajar yang itu ke yang mengajar dia lebih kurang. Dia cuma yang tu kauning, nanti kita nak tanya lagi tu Ibu Laila tu. Dia siap pergi. Menarik lah. Okey, Kak Zah boleh bangun ke tu? Okey, Kak Zah pula kenal diri Kak Zah. Masya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kak Zah ni orang paling lama, paling senior lah, umur 72. Masya-Allah. Pencen hampir 16 tahun. Allahu Akbar. Di akhir-akhir ni baru rasa keterlibatan dalam Al-Quran ni secara lebih serius lah bersama rakan-rakan, termasuk kumpulan Mai lah. Alhamdulillah. Tapi dalam sebulan 2 ni Kak Zah uzur sikit. InsyaAllah Kak Zah, insyaAllah. Itu je lah. Semoga Allah bagi kesihatan untuk Kak Zah, insyaAllah. Terima kasih Kak Zah join pagi ni. InsyaAllah kita pakai doa di pagi yang berkat ni. Semangat. Boleh join pagi ni. Alhamdulillah. Ibu Laila. Tak apalah, walaupun muda pada Kak Zah panggil ibu jugalah. Sebagai penghormatan pada orang yang lebih arif dalam sesuatu bidang. Alhamdulillah. Okey. So kita serah pada, ada kawan tak ada kan? So kita serah pada Ibu Laila lah. Okey, Alhamdulillah. Ya Allah, hebat-hebat semua. Kak Zah pun pesara guru ke? Betul. Guru. Belajar buat option English, tapi
Yalah, bahasa Al-Quran agak ketinggalan sangat-sangat. Alhamdulillah. Berusahalah untuk mencuba faham sedikit sebanyak. InsyaAllah kalau dipanjangkan lagi usia. InsyaAllah Kak Zee. InsyaAllah. InsyaAllah. Wah. Ah, Umi, boleh ke saya tanya satu? Ya. Boleh. Saya ingatkan semua ni dari Kelantan. Semua sahabat malam ni pagi ni dari Kelantan. Saya teruja sangat nak tahu macam mana boleh berkumpulnya semua ni. Sebab wangi, dari cerah. Okey. Sebenarnya macam kita orang ni, kita pun kenal melalui ada grup mengaji Quran lah sebenarnya. Grup mengaji Quran. Lepas tu daripada grup mengaji Quran tu kita kenal-kenal. Sebenarnya macam saya sendirilah. Sebenarnya kita orang ni start daripada pukul 3 pagi lah sebenarnya. Kita kumpul ni pukul 3 pagi. Dan tu rentetan daripada secara ringkasnya sebenarnya masa Ramadan tahun lepas. Bukan Ramadan tahun ni lah, Ramadan tahun lepas. Macam saya sendiri macam payah nak bangun awal. Jadi bila saya payah nak bangun awal, saya pun tanya kawan-kawan ni, jom kita pakat bangun, kita buat aktiviti sikit. Sebab kalau kita pakai alam tu, biasa kalau kita seorang, kita tidur balik. Saya memang macam tu. Jadi saya memang masa Ramadan tu, dah 2 kali Ramadan sebenarnya. Ramadan yang kedua ni saya jumpa geng-geng ni lah, saya ajak, jom lah kita bangun pukul 3 pagi sebab Ramadan kan, nak kena awal sikit. Jadi kita pun bangunlah pukul 3 pagi, kita macam tadarus dulu mula-mula, tadarus, lepas tu tadarus kejap, lepas tu teruslah nak aktiviti, nak masak apa semua kan. Tiap-tiap hari macam tu sepanjang Ramadan. Lepas tu bila habis Ramadan, kita pun cakap, tak apalah, kita best pula. Macam kita teruskan aktiviti macam ni sebab rasa fresh lah bila kita adalah program aktiviti. Jadi bila macam tu, kita pun terus daripada Ramadan tahun lepas, mula-mula kita kata kita bangun lewat lah sikit pukul 4 pagi. Tapi Alhamdulillah Kak Azhar ni memang dia sentiasa bangun pukul 3 pagi di awal. So dia memang kejut kita pukul 3 pagi. Jadi lekat pukul 3 pagi tu, Alhamdulillah lah sampai ke Ramadan yang baru ni, sampai ke hari ni lah, Alhamdulillah hari-hari. Sebenarnya macam pagi-pagi ni kita isi dengan, macam saya sendiri adalah sikit ilmu bahasa Arab harfiah kan. Saya kongsi-kongsi lah, saya just nak sharing je dengan kawan-kawan. Lepas tu kita ada menghafal sikit. Tiap-tiap pagi kita hafal. Ayat-ayat Masya Allah macam ibu cakap tu kan, ayat-ayat yang dalil tu sangat teruja lah untuk kita tahu lagi sebab kita orang memang hafal ayat dalil. Pilihlah ayat dalil daripada surah Al-Baqarah tu. Tiap-tiap hari kita murajaah pagi-pagi kan, maknanya tasmik lah. Alhamdulillah setakat ni dalam dekat 90 ayat kot kita hafal ayat-ayat dalil tu. So cuma nak applykan macam yang ibu buat tu, mungkin belum lagi lah nak apply secara, dia macam kita code lagi kan, kita zoom lagi ayat-ayat tertentu tu untuk kita gunakan seharian kita kan. Jadi macam match sangat dengan apa yang ibu applykan tu. So Alhamdulillah, itulah lebih kurang tu. Masya Allah. Terima kasih banyak-banyak mengajak saya masuk dalam grup ni. Saya rasa ya Allah, saya yang teruja ni. Ada. Allah. Benarnya saya dah bangun pukul berapa tadi? 2:30 tadi. Saya takut saya terlepas. saya terlepas. Betul. Muhammad dan Rasulullah. Itulah kalau boleh. Kita boleh terus Umi Boleh. Sila. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk topik ni dia punya kita punya kelas nanti insyaAllah untuk 2025 ni bermula bulan 7 nanti selama 6 bulan. Kalau macam kami hari tu 4 bulan. Ini 6 bulan. 6 bulan. Bukan 4 bulan ke? Dia rasa tulis hari tu 4 bulan.
4 bulan. Yang dulu 6 bulan, sekarang ni 4 bulan. Sekarang next one 6 bulan mah. 6 bulan juga? Sampai Disember. Daripada bulan 7 sampai Disember. 7, 8, 9, 10, 11. Oh, ingatkan terbalik ya. Okey. Dulu 4 bulan, sekarang 6 bulan. Oh ya ke? Okey. Silap. Jadi Kita kelas dia kalau kami dulu hari siang ada kelas, lepas tu hari malam pun ada kelas. Dia punya level 8 level. 8 level macam mana kita nak berinteraksi Al-Quran. Jadi hari malam tu kita buat buat cover to cover, maksudnya cover to cover Al-Quran tu dari kulit ke kulit Al-Quran tu nak dihabiskan. Jadi kita punya guru kita, ustazah dengan ustaz kita akan ceritalah baca, lepas tu dia akan terangkan insya-Allah sampailah yang terakhir sekali malam konvo. Dia ada konvo dia. Yang hari siang tu memang kita akan belajar macam mana nak tadabbur. Jadi tadabbur itulah yang ada 8 level. Level 1 dia buat macam ni, level 2 buat macam ni, level 3 sampailah level 8. Jadi jujurnya saya cakap untuk topik ni banyak menggunakan teknologi. Menggunakan teknologi. Kalau macam dia macam kita kelas kita pun kelas online kan. Kelas online yang fizikalnya nanti 1 bulan 2 kali kalau tak salah saya dekat Bali. Jadi bila kelas online tu dia lepas tu bila mana ya saya tak nampak ibu-ibu. Saya tak boleh kalau tak nampak, saya mesti nampak. Jadi bila kelas online tu saya yang pertamalah saya cerita yang saya punyalah. Bila banyak sangat teknologi tu saya ya Allah banyaknya teknologi. Kita macam saya dah berumur kan. Jadi kita dah biasa duduk dapur dengan kualinya, dengan senduknya, tiba-tiba kita nak masuk ke teknologi tu, itu adalah satu kekangan juga dekat saya. Sebab masa dia banyak buat kerja-kerja, mana saya nak cakap, kerja-kerja khusus lah. Bila ustaz sampaikan tu, okey, ini satu kerja yang perlu dinilai nanti. Masukkan dalam apa. Macam ibu-ibu muda sangat laju. Kejap dah siap. Apa kan? Macam saya cakap itu tadi, saya tanya background apa. Macam saya background saya suri rumah. Jadi saya menulis pakai pen, pakai kertas. Saya hidup saya dengan kertas A4 dengan pen. Saya kurang guna komputer ke laptop ke. Jadi semua benda tu saya nak belajar. Ya Allah, saya kata. Lepas tu saya akan print. Anak-anak saya akan print yang kerja-kerja yang kita punya ustazah kita dengan ustaz kita bagi tu akan print, saya akan buat atas kertas. Jadi macam level 1 tu tadabbur level 1 tu panjang. Jadi kertasnya saya anak saya apakan kertas A4. Besar sangat kertas tu. Jadi saya menulis sebab saya tak pandai menulis dekat kat dalam laptop tu. Mungkin ibu-ibu yang dah pencen guru dia tak masalah. Tak apa macam saya suri rumah. Tapi saya tak nak mengalah juga. Saya gunakan kertas lah. Macam tu. Tapi dari segi teknologi je lah, memang banyak pakai teknologi. Lepas tu yang keduanya kita akan mengembara Al-Quran lah. Itu memang apalah. Kita akan kembara 1, 2 sampailah ke level 7 nanti bagaimana kita tadabbur lepas tu kita kaitkan pula dengan hadis. Jadi berperingkat, pelajaran kita tu berperingkat. Dan ada yang boleh dinilai, nanti ibu-ibu kata, oh susahnya. Ada yang boleh dinilai, ada yang tak boleh dinilai. Tak perlu dinilai. Kalau macam ibu-ibu tak nak nilai, tak payah nilai. Tak payah nilai, kita nak dengar je. Kita nak belajar je macam mana benda ni. Sebab dia, macam kita
Hari malam macam saya lah. Hari malam cepat je lepas maghrib, lepas isyak tu saya dah nak tidur dah. Kita dah tua kan. Kita nak tidur. Tapi kelas kita nanti sampai pukul, macam saya hari tu 9.30 sampai 10.30. Kebil. Kita nak apa kan. Jadi ikutlah mana yang sesuai. Pada saya masuk tapi ikut mana yang sesuai pada diri. Saya ikut kesesuaian diri saya. Kalau saya rasa beratnya, jadi kalau mungkin kata jujurlah saya cakap, kalau saya mampu level 1, level 2, saya ikut macam itulah. Mana yang saya mampu, mana yang saya mampu saya buat, mana yang saya tak mampu saya ikut pada diri saya. Saya tak terikut ibu-ibu muda. Sebab waktu saya masuk tu, lepas saya daftar, saya cakap dekat ibu-ibu sasu. Ibu-ibu muda, ibu-ibu sasu ni ibu-ibu muda. Jadi 100 orang ikut. Ibu-ibu muda semua. Yang pensyarah lah, yang peguam lah, yang doktor lah. Jadi diorang laju gunakan teknologi. Saya hegeh-hegeh lah, senang cerita. Gitulah. Tapi pada saya, apa pun banyak yang saya dapat mungkin tak samalah dengan ibu muda. Mungkin ibu muda lebih banyak, lebih laju. Yang saya, walaupun saya kata saya tak apalah, saya kata saya dengan level 1-nya, level 2 saya dapat sikit, level ni saya dapat sikit. As long saya sentiasa dengan Al-Quran, saya belajarlah perlahan-lahan. Gitulah ibu, insyaAllah. Contohnya macam tadi Umi cakap, Umi pun belajar harfiah kan. Macam saya pun sebelum ni saya belajar harfiah juga. Jadi dalam topik Ustaz akan ajar menggunakan kan kalau kita tadabbur, kita nak mencari akar kata, root word dia penting kan. Jadi sekarang semenjak masuk topik saya adalah kamus yang ini, adalah 3. Jadi bila saya membaca Al-Quran, saya akan lebih pergi. Kalau salah satunya yang diajar dalam topik, kalau kita nak tengok tu, kita pergi ke, kalau kita nak tengok tu, kita diajar root word. Root word tu kita cari juga teknologi menggunakan apps. Kena cari pakai app. Pandailah juga. Alhamdulillah saya guna app sekarang. Tengok apps macam mana. Lepas tu pakai ni. Itu yang saya kata tadi. Walaupun lambat tapi saya tetap juga belajar. Lambat sikit lah dari orang lain, dari ibu-ibu muda. Saya tua. Tapi saya tetap juga saya belajar. Lah, insyaAllah. Sikit-sikit dengan izin Allah. Macam sekarang ni, baru-baru ni, saya ayat mana hari tu, kadang-kadang kita merasakan saya lebih, mungkin kita dah tua ibu-ibu yang saya lebih Al-Quran ni apa yang hati saya nak, macam tu. Jadi macam baru ni kalau apa, kadang-kadang kita rasa macam mana nak cakap, kalau kita ayat dia macam ni lah, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Jadi saya tengok ayat tu, ya ayyuhan nas, wahai manusia, antumul, kamulah, antumul fuqara'u ilallah, kamulah yang memerlukan Allah. Jadi bila kita kata fuqara tu, kita tak faham. Dan kalau dalam terjemahan dia kata dia tak tulis terjemahan saya. Jadi kita dalam topik saya belajar juga guna multazam. Jadi dekat sinilah saya jadi bila dah apa tu, saya akan pergi ke fuqara tu. Fuqara tadi saya akan pergi dekat apps pula. Pergi dekat app, lepas tu kemudian saya tengok pula kamus. Saya tengok kamus ni. Jadi saya tahu fuqara, kamulah ya, fuqara tu dari perkataan kofro, kata asas dia, root word dia. Jadi dari kata asas tu, kalaulah saya katakan Umi ni fakir. Saya kata Umi fakir. Macam anak saya Kak Cik lah. Saya cakap dengan dia baru umur 30 tahun. Saya cakap dengan dia, Kak Cik tahu tak Kak Cik ni sebenarnya fakir? Kata. Kenapa pula ibu cakap Kak Cik fakir? Dia kata. Kak Cik tak fakir, dia kata. Kak Cik tak fakir. Kalau Umi
Kenapa pula Ibu Laila cakap saya fakir? Mungkin tak Umi yang cakap macam tu, Umi? Yelah kalau tak faham. Kejap. Mungkin tak Umi Kalau cakap. kita tak faham ayat tu, kalau kita tak tahu ayat tu, memang kita akan respon macam tu kan. Miskin kan, macam miskin. Itu macam si Kak Cik pula dia kata, ibu fakir. Kalau ibu cakap Kak Cik ni fakir, Kak Cik ni miskin, dia kata. Bukan. Saya kata, kalau fakir lebih teruk dari miskin. Kalau miskin dia up sikit. Fakir lagi, kalau miskin apa sikit, tapi fakir lagi bawah lagi kata. Jadi sekarang ni Allah yang kata kita ni fakir, kata. Allah kata dalam Al-Quran, wahai manusia, kamulah yang fakir, dan bila kita merasakan diri kita fakir, kita ilallah, kita memerlukan Allah. Jadi bila kita bawa dalam solat ni ibu-ibu yang lain, bila kita bawa dalam solat, kita akan merasakan aku ni fakir, aku yang sangat memerlukan Allah. Tapi waktu bila kita memerlukan Allah, nak tanya, ni kita dah masuk ke tadabbur lah ni tadabbur level 1. Tadabbur level 1, Allah kata tadi, kita ni fakir, wahai manusia. Jadi kalau level 1 tu dia kata, kadang-kadang kita lupakan, kita ni lupa, kita ni manusia yang fakir, kamulah yang fakir. Saya fakir. Bila kita dah sedar kita ni fakir, tapi kita ingat kita ada Rob kita. Jadi tadi tu perasaan kita yang kita rasa kita fakir tadi, tapi bila kita tahu kita ada Rob, kita naik balik. Aku ada Rob. Jadi bila kita nak bawa dalam solat tu, kadang-kadang kita punya solat ialah kita solat Allahu Akbar. Tapi kejap kan kita dah sampai Maidin. Kejap lagi dah sampai mall. Kejap lagi tadi kuah kari ni tutup ke tidak ni? Api dapur ni tutup ke tidak ni? Kita solat tapi kita sampai dapur. Tapi sampai tadi kunci ni letak kat mana? Kita solat Allahu Akbar tapi kita nampak kunci kita tadi kat sofa tadi. Merayau-rayau kita punya pemikiran kan. Jadi bila kita ingat kita fakir, Allah kata kita fakir, jadi dalam solat tu kita ingat, wah aku sangat memerlukan Engkau ya Allah, tolonglah. Takkan aku nak rapat dengan Engkau ya Allah. Jadi kita ingat, walaupun satu perkataan tu kita ingat, dan insya-Allah membawa diri kita untuk dekat dengan Allah, insya-Allah. Gitulah ibu-ibu. Saya punya apa. Okay. Menarik. Ada soalan ke? Saya suka, walaupun yang saya kata tadi level dia level 8 ibu-ibu semua kan. Tapi kalau kita dapat tadabbur dan kita kaitkan dengan Al-Quran, contoh level 1 saya ambil satu, lepas tu akan pergi ke level 6 saya rasa. Contoh saya ambil surah Ali Imran ayat 31. Surah Ali Imran ayat 31, dekat situ ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni itu. Dekat fattabi'uni. Lepas tu dekat ayat surah Al-An'am ayat 155 kalau tak salah saya. Kita ambil contoh. Yang tu tadi level 1 kita ambil Qul in kuntum tadi ayat 31 tu. Jadi ayat 31, kejap Umi saya ibu-ibu saya tengok. Jadi kalau dekat ayat 31 tu kita faham dekat ayat tu Allah kata Qul in kuntum tuhibbu, katakanlah wahai Muhammad, jika engkau mencintai Allah maka ikutlah fattabi'uni, ikut aku kat situ ikut Nabi Muhammad. Jadi fattabi'un tu kita ambil dari akar kata taba'a. Kalau tak salah saya taba'a. Jadi saya pun kena rujuk kamus ni taba'a. Jadi dekat situ macam mana kita nak ikut? Dekat situ taba'a tu ikut tu maksudnya ikut yang macam mana? Ikut kalau kita tengok kamus, ikut tu ikut sungguh-sungguh. Bukan kata ikut main ikut je, tapi ikut sungguh-sungguh. Jadi apa kelebihan dia? Jadi kita akan keluarkan satu-satu. Sekejap, ayat 1. Jadi dekat sini contoh untuk tadabbur level 1.
katakanlah Muhammad, jadi kita akan keluarkan katakanlah Muhammad 1. Jika kamu, kita susun 1, 2, 3, 4, kita keluarkan dan kita susun. Jadi kita akan nampak, jika kamu mencintai Allah, jika kamu mencintai Allah, jadi ikutlah aku. Nescaya Allah akan menyintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Jadi dekat situ kita akan nampak. Mungkin kalau kita baca, kita sekali lalu je. Tapi bila kita keluarkan satu, jadi lepas tu kita kena fikir balik. Ingat, Laila, ingat. Kalau kamu tu betul mencintai Allah, apa kamu kena buat? Kita dah masuk tazakkur. Ini level 1. Kalau saya betul mencintai Allah, saya kena ikut Rasulullah. Jadi apa yang saya dapat? Oh, Allah kata Allah akan mencintai kamu. Ni bukan tepuk sebelah tangan. Kalau tepuk sebelah tangan mungkin tak apa, tapi kalau dengan Allah kalau kita ikut Nabi, Allah akan cinta kita balik. Lagi Allah akan bagi apa? Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Jadi akan mengampuni. Jadi ya Allah, pencipta kita cinta dekat kita. Lepas tu Allah ampunkan dosa kita. Ialah dengan keadaan kita yang dah tua ni kan, kita nak apa lagi kan? Jadi kita mesti nak Allah cinta kat kita. Jadi nak tak nak kita kena ikut Rasulullah. Syarat dia dekat sini ikut Nabi. Jadi dekat ikut Nabi ni kita kena kenal betul-betul Nabi. Jadi macam minum kan. Oh, Nabi kata apa tentang minum? Makan, Nabi kata apa tentang makan? Oh, berkata-kata Nabi tentang apa yang kita kena, apa pasal berkata-kata. Itu yang kaitkan tadi dengan teknik sasu tu. Masuk pula sasu dah. Sebab sebab kita nak apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran kan. Jadi kalau itu level 1. Kalau level 6 pula, dia akan kaitkan perkataan yang sama dengan perkataan yang sama. Tadi tabi'uni tu kan, fattabi'uni tu kita akan jumpa dalam ayat 155 Al-An'am. Tak salah saya, surah Al-An'am. Dalam surah Al-An'am tu Allah kata inilah kitab Al-Quran yang diturunkan, maka ikutlah. Jadi dekat situ dalam surah ayat 31 tu Allah kata, minta maaf kalau saya salah, ini Al-Quran. Jangan main-main dengan Al-Quran. Al-An'am. Tengok mata Allah Rabbi. Saya berapa nampak Al-An'am. Kalau orang muda, ibu-ibu kan, kalau orang muda, bila sebut je macam ni, dia dah terus keluar. Cek. Itu yang saya kata tadi, teknologi. Kalau saya, memang saya rujuk Al-Quran. Tapi ni saya tak nampak. Cik sangat. Saya tak nampak. Jadi dalam surah Al-An'am tu 155, ibu-ibu boleh tengok nanti. Maksudnya kat situ insya-Allah kitab Al-Quran ini diturunkan penuh dengan berkah. Maksudnya dengan kebaikan, maka ikutlah. Jadi dekat ayat 31 surah Ali Imran, Allah kata ikut Nabi Muhammad. Dan kamu akan Allah akan cinta kat kamu dan Allah akan ampunkan dosa kamu. Dalam surah Al-An'am ayat 155 Allah kata pula ikut Al-Quran. Jadi dekat sini satu ikut Nabi Muhammad, yang satu lagi Al-An'am 155 ikut Al-Quran. Jadi memang kita kena kaji yang dua ni lah. Kita kena keluarkan isi-isi Al-Quran tentang apa yang Allah suruh ikut Al-Quran ni. Jadi mungkin kalau saya suka, kalau dengan ibu-ibu muda, dengan anak-anak saya pun saya akan tanya, okey, cakap dengan ibu, kita baca Al-Quran dah 20 tahun dah, 30 tahun dah. Kalau macam kita lagi lah, dah lama kan, 50 tahun kita dah baca Al-Quran dah. Kalau saya kata dengan ibu-ibu, okey ibu-ibu, apa Allah perintahkan kita? Apa larang? Bagi saya 3 yang Allah perintahkan. Dan bagi saya 3 larangan Allah dalam Al-Quran. Macam itulah saya kata, Kak Nah tadi kan, Kak Rudi saya kata, bagi saya 1, Kak Rudi, perintah Allah dalam Al-Quran. Kalau saya buat seminar, saya cakap macam itulah apa. Jadi nak menunjukkan kita baca Al-Quran dah lama, tapi apa Allah perintahkan kat kita ni.
Jadi bila kita keluarkan macam tu, bila kita tahu, bila macam anak-anak dia akan boleh sebut, kalau anak kecil lah, kalau anak kecil seawal usia, kalau kita, sebab kita dah ajar kat dia kan, mungkin dia akan jawab, Allah tak kasih kita mengejek, ibu, Allah tak kasih kita mengejek. Sebab kalau dalam teknik sasu lah kan, la yashor qaumun min qaum, janganlah kamu mengejek. Macam kami la yashor tu, la yashor. Jadi budak-budak suka cara dia kan. Jadi la yashor qaumun min qaum, janganlah kamu mengejek satu kelompok dengan kelompok yang lain. Ataupun wala yaqtab ba'dukum ba'da, wa la yaqtab, janganlah kamu mengumpat. Kita kadang-kadang kita lah apa kan, kita bila kadang-kadang mulut kita tak jaga elok je meluncur, kita tak kisah pun apa benda yang kita nak keluar dari mulut kita ni. Tapi bila kita teringat wala yaqtab ba'dukum ba'da, janganlah kamu mengumpat sebahagian kamu sebahagian yang lain. Lepas tu kita ingat pula tadi nak ikut Nabi. Nabi kata, Allah kata ikut Nabi supaya aku akan cinta kat engkau. Ini janji Allah kan, ikut Nabi. Jadi apa pesan Nabi pasal lisan pula? Nabi kata, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, falyakul khairan aw liyasmut. Falyakul khairan aw liyasmut, maka bercakap baik ataupun diam. Jadi bila kita gabungkan dua ni, antara apa perintah Allah dan apa yang Nabi ajar, insya-Allah kita akan rasa sayang dekat Al-Quran. Sebab ini petunjuk. Kita pun dah baca dalam surah Al-Baqarah, zalikal kitabul la raiba fi. Al-Quran ni la raiba fi. Jangan ragu-ragu. Jadi kita tanya diri kita, ragu tak dengan Al-Quran? Tak ragu. Kalau tak ragu, zalikal kitabul la raiba fi hudalil muttaqin, petunjuk muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi nak tak jadi orang bertakwa? Saya suka tanya, kalau baca Al-Baqarah ni, saya selalu tanya anak-anak saya ke, saya kata, kenapa kita nak jadi orang bertakwa? Kenapa kita nak jadi orang bertakwa? Kita ada, bila kita buat sesuatu tu, kita nak tahu dengan detail. Macam sekarang ibu-ibu kan nak masuk totik. Kenapa aku nak masuk totik? Susah-susah je. Senang cerita macam tu lah. Nak kena bersenggang mata kan, kena ada tukasan. Kenapa nak masuk? Kalau macam ni, Allah kata, zalikal kitabul la raiba fi. Kitab Al-Quran ni la raiba fi, tak ada keraguan dalam hudalil muttaqin. Hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kenapa petunjuk? Al-Quran ni petunjuk. Petunjuk, jadi kita tak boleh mengumpat, kita tak boleh mengejek, macam-macam lah, ada perintah dan larangan. Dan muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kenapa nak jadi orang bertakwa? Nak tanya Kak Mas Nah Ismail kan, kalau tanyalah kan, nanti contoh cucu kita tanya, kita cakap kat ni kan, cucu kita tanya, nenek kenapa nak jadi orang bertakwa? Kan? Jadi kita kena ada satu yang jelas yang kita ambil dari Al-Quran, petunjuk dari Al-Quran. Macam saya suka ambil banyaklah sebab kenapa kita nak jadi orang bertakwa, tapi salah satunya sebabnya dalam surah Maryam ayat 71 dan ayat 72. Dalam surah Maryam ayat 71, insya-Allah ayat 71 tu insya-Allah ibu-ibu nanti boleh tengok ayat 71 surah Maryam. Kalau saya salah mohon maaf, betulkan. Ayat 71 mengatakan kita semua ni nanti akan meniti titian sirat. Kita semua akan meniti titian sirat. Lepas tu saya suka dengan penulis dari Kelantan, Ustaz Muhammad Luqman Makhtar, penulis sirah, pengkaji sirah. Saya memang saya jumpa dia sebab saya baca buku Al-Quran yang belum kita baca. Saya kata, Ustaz, ni kita ni semua pasti akan melalui neraka. Kak, bukan setakat pasti melalui neraka, Kak, kata Ustaz Luqman. Ada riwayat yang mengatakan kita pasti akan masuk neraka. Astaghfirullahalazim, Ustaz. Dahlah tadi takut. Ada riwayat yang mengatakan kita pasti akan masuk neraka. Ibu, perasaan kita bila melalui ayat 71 surah Maryam tu, kita pasti akan melalui neraka. Sebab tu kita kena faham root word tadi, akar kata tadi. Jadi kita dari akar kata tu nanti kita akan bila masuk yang macam mana akan diterangkan pula dalam kamus, dan saya selalulah pergi juga rujuk celik tafsir.
Celik tafsir tu saya pakai dekat internet lah. Ataupun Ibnu Katsir saya jarang pakai internet juga. Jadi dekat situ bila kita baca Al-Quran tadi, ya Allah, gerun kita dengan ayat 71 kan. Bila kita rasa gerun, ya Allah, tambah kita dah tua. Lepas tu bila baca ayat 72 tu pula, Allah kata, dan kami selamatkan orang-orang bertakwa dan kami biarkan orang yang tidak beriman itu jatiyah, dalam keadaan melutut. Jadi antara dua ni saya nak tanya ibu-ibu, sahabat semua, antara dua ni ayat 71 dengan 72 ni macam mana perasaan? 71, 72. 71 tu Ya. macam takut lah kan? Jadi kalau 72 tu kita macam ada lega sikit lah. Maknanya kalau kita kena berusaha jadi orang bertakwa lah. Maksudnya dekat situ Umi, kita dah nampak why kita, persoalan saya tadi, kenapa kalau katalah cucu kita kata, nenek kenapa nak jadi orang bertakwa? Tak boleh ke tak jadi orang bertakwa? Kan? Jadi terjawab tak dekat ayat 72 tu? Terjawab. Tak. Kan? Jadi kita punya emosi bagi saya bila kita membaca Al-Quran, bila kita baca perlahan-lahan dan kita tadabbur, emosi kita akan ada rasa takut dan rasa harap. Dekat apa tu kita mengharap, oh Allah akan selamatkan. Allah akan selamatkan orang bertakwa. Jadi dekat situ kita pegang janji Allah tu. Selalu saya kata kita pegang, kita genggam kemas, ini janji Allah. Sebab Allah kata dalam Al-Quran, innaka la tuhliful mi'ad. Sesungguhnya janji Allah itu, Allah tidak memungkiri janji. Dan janji Allah adalah benar. Allah tak memungkiri janji. Jadi Allah tak memungkiri janji. Kalau macam kita kan, kita janji dengan anak kan, okeylah bulan depan ibu bawa pergi jalan tu. Tapi entah berapa punya bulan depan, tak juga kotakan janji. Tapi ini janji Allah, innaka la tuhliful mi'ad. Dalam ayat surah Ali Imran, bahagian bawah sekali tu, 191, 194 rasanya. Allah kata innaka la tuhliful mi'ad. Sesungguhnya janji Allah tidak memungkiri janji. Jadi kita tahu Allah tak memungkiri janji. Jadi bila Allah janji Allah akan selamatkan. Jadi kita dari rasa gerun tadi, rasa ya Allah aku mohon. Jadi bila kita solat tu, kita bawa ayat-ayat ni dalam solat, kita akan rasa insya-Allah itulah dia. Sedikit yang saya tengok balik surah Maryam tadi. Ada apa-apa ke ibu? 305. Betul. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu melainkan mendatangi neraka itu. Ayat 71. Ayat 72, kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim dalam neraka. Jadi kita punya emosi, saya suka baca Al-Quran ni macam itulah. Kita walaupun perlahan, walaupun sikit kita baca, tapi kita lebih banyak mengkaji. Macam itulah kot. Banyak masa kita baca Al-Quran. Maknanya kita fokus, fokus setiap ayat tu yang dipanggil tadabbur tu macam tu lah kan? Ya, tadabbur tu, betul. Macam contohnya kan, contoh saya dekat ayat kita tahu Allah tu maha berkuasa, tapi kita ni kadang macam tak nampak je. Minta maaf saya cakap ini dari hati saya lah. Kita macam tak nampak je kekuasaan Allah tu. Kita mengumpat tapi tak ada pun kejap-kejap tu Allah turunkan bala dekat kita kan. Kalau turunkan bala, Allah tu maha berkuasa. Jadi makin kita tua, kita nak mengkaji ayat-ayat Al-Quran untuk hati kita ni bila kita bawa dalam solat tu, kita rasa, ya Allah, Allah maha berkuasa. Jadi apa yang saya buat, perlahan-lahan saya keluarkan ayat-ayat yang bermulakan dengan Allah. Jadi salah satunya dalam 257. Ayat 257 surah Al-Baqarah tu,
selalulah saya sebut-sebut bila kalau ada benda yang buat saya sedih ke. Yelah, kita ni dah tua-tua, kadang-kadang kita sensitif, kadang-kadang itu, kadang-kadang ini. Jadi saya akan sebut Allah, Allah, Allahu waliyul ladzina amanu. Jadi Allah al-waliyu. Sebab Allah kan suka kita sebut nama dia, ada dalam Al-Quran. Allah suka sebut nama dia. Kalau nak minta apa-apa, sebut nama Allah. Jadi dekat situ, siapa Allah ni? Allah dialah Al-Waliyu. Allah Maha Pelindung. Jadi dekat situ saya dah tahu Allah Al-Waliyu tu, saya akan pergi pula dengar dekat YouTube. Dengar dekat YouTube apa dia Allah Al-Waliyu tu. Asma Allah, nama Allah dan sifat-sifat Allah Al-Waliyu tu. Jadi kita dah, Allah Maha Pelindung. Allah akan melindung aku. Dalam keadaan apa pun Allah akan melindung aku. Ya Allah, jadi bila kita rasa ada susah sikit ke, kita tak mampu sikit je, kita ulang ayat tu. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Allah dialah Allah al-waliyu yang akan melindung orang-orang beriman dan mengeluarkan dari zulumat, dari kegelapan ke mana kepada nur. Macam itulah dia. Begitu Al-Quran sangat-sangat sangat apa nak cakap melah kita bercinta dengan Al-Quran. Senang cerita. Kita bercinta dengan Al-Quran. Macam itulah. Masya Allah, Masya Allah. Kita keluarkan ni ayat sikit-sikit dan kita macam mana macam saya, apa yang saya buat, saya keluarkan ayat tu sikit-sikit. Macam Allah kata Allah yang mengirim angin. Saya cari ayat mana dia yang mengatakan Allah yang mengirim angin, Allah yang mencipta kamu. Jadi saya hafalkan sikit-sikit. Wallahu khalaqakum min turab, dan Allah yang mencipta kamu dari tanah. Allahu wali, Allahu anzala minar riyah. Ada yang saya hafal, ada yang saya tak hafal. Allah yang mengirim angin untuk kamu. Jadi bila saya rasa panas, kan bila kita rasa panas kita nak buka kipas kan, kita rasa kipas tu kita nak panas, kita lupa Allah lah yang mengirim angin untuk kita. Kita rasa sejuk, ya Allah, alhamdulillah Allah lah yang mengirim angin. Bila kita ingat Allah yang mengirim angin tu, kita sambung dengan ayat tu yang ada, kita simpan dalam dada kita sikit-sikit lah. Mudah-mudahan apa ayat dia ni apa, bila hujan, Allah kata Allah lah yang menurunkan hujan. Sampailah bila kita tengok, bila kita makan buah kan, kita makan buah apa-apa buah lah, jadi kita ingat Allah dalam surah mana katnya, sampai Allah cerita ibu-ibu ya, Allah kata Allah lah yang membelah biji benih tu. Biji benih kan kalau kita tanam kan, biji benih tu macam mati kita tengok kan, tapi bila dia nak apa tu, dia terbelah. Jadi kadang kita cakap akulah yang tanam tu. Misal kata Umi cakap kan, ni Umi yang tanam ni, makanlah buah ni. Sedap je mulut kita. Bagi contoh Umi bagi contoh. Sedap je. Macam anak saya ada sekali dia tanam bunga. Bila bunga tu dah cantik, dia kata dialah yang tanam bunga tu. Dia kata dia yang tanam bunga tu. Saya kata ya betul awak yang tanam bunga tu, tapi yang membelah biji benih tu Allah dah cakap dalam Al-Quran, Allah yang belah. Kalau Allah tak belah, tanamlah 10 tahun pun dia tak keluar. Allah bagi kita. Jadi bila kita keluarkan ayat-ayat tu, kita rasa ya Allah, betapa kasihnya Allah pada kita. Kita duk tanamlah pokok bendi ke, pokok kangkung ke, kalau Allah tak belah tu tak keluarnya kangkung tu. Jadi bila kita nak cakap ni ibulah yang tanam kangkung ni, makanlah, rasa malu nak cakap ibu yang tanam kangkung tu. Ya, ibu yang tanam dengan izin Allah. Allah lah yang membelah, Allah lah yang turunkan hujan, Allah lah yang gerakkan angin tu. Bila hujan tak turun, bila tak ada untuk proses hujan turun, perlu gerakkan angin. Semuanya bila kita kaitkan benda ni, kita akan membawa kepada sains ni. Jadi sebab tu sains tu memerhati. Kalau kita belajar masa sekolah dulu kan, memerhati kan, dalam Al-Quran memang kita kena memerhati sungguh-sungguh semua. Jadi kita nak bila usia kita dah macam ni, apa yang kita pandang tu kita tafakur sungguh-sungguh. Kita tadabbur Al-Quran,
Tapi alam tu kita tafakur. Kita membaca alam untuk mengingatkan kita apa yang kita pandang tu, kita balik pada Rabb kita. Kita tengok langit, Allah kata Allah yang cipta langit. Allah kata dia yang tinggikan langit. Jadi kita puji Allah, alhamdulillahi fatiris samawati wa ard. Segala puji bagi Allah yang mencipta langit. Jadi kita kaitkan pula kenapa Allah cipta langit. Macam-macam. Seronok sangat dengan Al-Quran, insya-Allah. Masya-Allah, masya-Allah, masya-Allah. Ada ke yang ibu-ibu dapat apa yang saya cerita ni? Ini pengalaman saya. Banyak sangat, banyak. Banyak yang dapat. Alhamdulillah. Membantu ke untuk topik tu saya? Allah Rabbi. Masya-Allah. Membantu sangat. Alhamdulillah. Kak Nah ada nak tanya apa Kak Nah? Teknologi Kak Nah. Tanya sikit. Tak pandai teknologi Kak Nah sekolah rendah ya. Bukanlah maksudnya kalau ibu banyak menulis. Kalau ibu macam boleh macam tu boleh lalu je. Maknanya kita kalau kita tak semestinya guna laptop apa semualah ibu. Ni macam Toti ni. Dia guna laptop Umi. Dia guna laptop ataupun kita macam ni kita guna telefon je. Guna apa? Macam ibu-ibu muda dia guna laptop. Dia memang banyak teknologi lah. Dia memang mudah guna laptop sebab kejap lagi nanti kita punya ustaz dengan ustazah akan suruh masuk dalam apa tu? Apa nak nyebutnya pun saya tak tahu. Yang kita kena pergi mesyuarat tu. Kita kena berkumpul tu. Saya pun tak tahu nak menyebut. Kita bincang-bincang macam ni kan. Okey, lepas tu pergi saya pun tak tahu nak guna apa bahasa dia dipanggil tu. Kita kena pergi Google Meet tu. Ya? Google Meet tu ke? Bukan, yang kita kena keluar tu pergi dalam suara tu. Lepas tu kejap lagi masuk balik, jumpa balik. Google room apa chat room apa? Kelas apa? Apa tu? Dia guna apa dia Microsoft Microsoft tu, chat room. Lepas tu nanti bila pensyarah kita bagi kerja kan, kita pergilah bincang-bincang lepas tu present. Lepas tu macam ibu boleh follow lah, boleh lah. Maksudnya boleh lah buat tu semua tu. Maknanya boleh lah walaupun saya tak follow sangat yang tu Mi. Sebab saya tak follow. Jadi apa yang saya ambil kaedah. Saya ikut topik, saya ambil kaedah. Kaedah macam ustaz kata, okey macam mana kita nak faham, saya lebih fokus pada apa yang saya nak. Sebab saya kata, tak apalah saya level 1 lah. Saya memang surrender. Saya bila orang tanya topik, bagi saya level 1 lah. Mungkin dari level 1 tu, kita level 1 dengan Al-Quran, sampailah cover to cover dari kulit depan sampai ke kulit belakang kita level 1. Ataupun level 1 ataupun level 6 saya ayat Al-Quran dan kita kaitkan dengan hadis. Kalau macam ni kan, kalau macam ni Al-Quran Multazam, memang ustaz akan bila masuk topik ustaz akan kata okey gunakan Al-Quran Multazam, adalah Al-Quran dia yang diapakan. Macam kalau guna Multazam, bahagian bawah dia memang dah ada bahagian bawah dia dekat sini dah siap hadis. Jadi kita boleh kaitkan. Boleh kaitkan. Saya nak ceritanya Umi, ibu-ibu yang lain ya. Saya baca buku Al-Quran yang belum kita baca tu, tulisan Ustaz Luqman tadi. Saya baca anak-anak Saidina Abu Bakar, Asma dengan siapa? Ummul Mukminin Aisyah. Bila dia membaca surah Tur, kalau tak salah saya, surah Tur ayat 26 kalau tak salah saya. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Kisahnya, saya ni banyak storytelling. Saya suka kisah-kisah dari Al-Quran. Saya suka storytelling. Dari Al-Quran. Jadi kisahnya, satu hari orang lelaki ni dia lalu depan rumah Ummul Mukminin Aisyah. Jadi sama ada Ummul Mukminin Aisyah ataupun Asma. Dia dua adik kan. Jadi dengar Ummul Mukminin Aisyah ke Asma ke baca dalam ayat yang satu ni saja. Satu ayat ni
Lelaki ni pergi pasar, lepas tu balik, masih lagi Ummul Mukminin kita dengan Asma mengulang ayat yang sama. Itulah satu ayat. Famanallahu alaina wa waqana azabas samum. Jadi dari Al-Quran yang belum kita baca tu, buku tu, dia tulis macam tu. Jadi Aisyah baca je tu. Maksudnya akan kita pergi pasar, balik mesti ambil masa berjam-jam kan? Dengan satu ayat. Lepas tu baca nangis. Saya kata, kenapa aku baca tak nangis? Aku baca juga Al-Quran tapi aku tak nangis pun. Famanallah. Jadi bila kita keluarkan famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Jadi Aisyah respon pada ayat ni. Asma respon pada ayat ni. Ya Allah, kurniakanlah untuk kami ya Allah, ada. Nak ceritanya bila saya belajar tauhid, alhamdulillah Allah izinkan. Saya waktu tu saya kata apalah doa Asma katnya. Dalam multazam saya jumpa pula bawah tu bahagian tu dan Asma membaca dan Ummul Mukminin Aisyah baca doa. Jadi ada doa dia. Dekat macam tu lah bila kita jumpa macam ni, sikit dari sini kita dapat, kita belajar sikit dari sini, kita combine kan. Kita dapatlah macam-macam insya-Allah dengan izin Allah. Jadi famanallahu alaina wa waqana azabas samum tu memanglah Aisyah menangis, memanglah Asma menangis. Allah janji dekat situ dan kami mengurniakan kami kurniakan famanallahu alaina kepada mereka wa waqana memelihara wa waqana azabas samum. Saya nak tanya ibu-ibu, samum tu kita jumpa perkataan tu kat mana? Samum. Samum neraka kan? Dalam kat mana? Dalam Al-Quran. Surah juzuk 30 kan? Surah apa? Dalam surah Waqi'ah kan kita jumpa surah Waqi'ah. Surah Waqi'ah kan perkataan samum kan? Kan surah kita jumpa perkataan samum. Jadi kat situ dan janji Allah dekat situ wa waqana adzabas samum, wa waqana kami memelihara mereka dari azab yang panas. Sebab saya suka kalau Waqi'ah tu kan kita baca. Ini hari tu kawan saya tanya, ibu-ibu ya, dia kata kawan-kawan ngaji sama umur macam kita lah. Dia kata bahasa Arab cakap kiri dengan kanan apa? Saya jawab, saya kata al-maimanah dengan ashimal. Saya kata saya ambil dari Waqi'ah. Jadi apa yang saya buat, ini untuk kawan-kawan saya buat dekat surau. Ini cara kami belajar lah. Jadi saya keluarkan macam budak-budak. Macam budak-budak. Jadi okey, ini kiri saya kata. Jadi ni kanan. Ni kiri, ni kanan. Ni kanan, lepas tu ini as-sabiqun. Jadi apa yang saya buat, saya keluarkan, saya kan suka bercerita. Jadi saya keluarkan dari cerita dari surah Waqi'ah tu, saya buat 3 pembahagian. Yang pertama tu, yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Jadi saya bahagikan siapa golongan al-maimanah, al-masy'amah, maimanah, masy'amah dengan as-sabiqun. Jadi keluarlah dia jadi macam ni, bahan bantu mengajar. Macam budak-budak tapi ialah penuh dengan mudah-mudahan, sebab bila saya buat macam ni ibu-ibu, saya kata nanti kita terbahagi kepada 3 golongan. Fakuntum azwajan salasah, kita terbagi kepada 3 golongan. Kita pernah fikir tak kita ni golongan mana nanti, al-maimanah ke, al-masy'amah ke, as-sabiqun ke? Jadi dekat situ saya kaitkan pula dengan doa. Jadi penutupnya saya tutup dengan doa. Ibu-ibu kita ambil dari surah At-Tahrim kalau tak salah saya, ayat 8. Rabbana atmim lana nurana. Saya kaitkan dengan cerita surah Al-Hadid ayat 12. Nanti orang-orang beriman kita akan melalui titian sirat dan orang munafik lampu dia akan terpadam. Jadi orang beriman dia akan jalan terus sebab dia ada cahaya kat depan dan cahaya kat kanan. Jadi orang beriman ni tengok orang munafik lampu dia dah terpadam, dia takut, dia terus baca Rabbana atmim lana nurana wa'fir lana
waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi orang beriman kata, wahai Tuhan kami, sempurnakanlah, atmim lana nurana, sempurnakanlah cahaya buat kami, ampunkanlah kami atas segala sesuatu. Engkaulah Tuhan yang Al-Qadir, Maha Berkuasa. Macam itulah Ibu. Orang tua belajar kan. Kita lah tu. InsyaAllah. Yalah, balik pada macam tadika balik lah, memang betul pun kan. Baru dapat. Walaupun sikit kan. Wow. Okey. Okey, kita buka sekejap lah kot. Ada siapa-siapa nak tanya. Masa kita pun terhad sebenarnya pagi-pagi macam ni kan. Ni saya tak perasan dah pukul 5, minta maaf. Tak apa. InsyaAllah ilmu Al-Quran pun kan. So ada siapa-siapa nak tanya ke? Bagi beberapa minit. Saya nak tanya. Maksudnya Ibu Nurlaina masuk totik tu tak adalah cover yang kata daripada level 1 sampai level 8 tu. Ibu ikut mana yang takat kemampuan ibu dengan apa yang ibu nak applykan ajalah. Ya, Kak. Saya ikut sampai level 8. Bukan tak ikut. Tapi rasa kat mana kemampuan diri tu, bila dah ikut tu sampai apa tu, saya buat cara saya pula. Macam mana saya lebih kepada storytelling tadi kan. Saya dah faham dari apa tu, dari root word tu nak buat macam mana. Kaedah dia dah faham. InsyaAllah. Kaedah dia dah faham. Lepas tu kita buatlah cara kita. Sebab sampai ke level 8 nanti dia akan ada solusi dalam kehidupan. Macam mana. Saya ikut. Tapi cumanya saya lebih fokus kepada level 1, lepas tu level 6. Sekarang ni ke level 7 ke level 8. Itulah level-level dia. Macam mana? Ikut suka kita lah mana yang kita lebih selesa. Janganlah disusahkan, insyaAllah. Okey. Boleh? Siapa lagi nak tanya? Kak Nah? Tak ada. Kak Mah? Tak nak tanya, tetapi harap dapat lagi dia nanti ibu bersama kita next time. Oh, nak ni. Next time. Join me. Ibu kena join lagi ni. Kita tak cukup info lagi. Maksudnya nak lagi input tu. Tapi bayangan tu dah nampak dah. Bayangan dapat dah kan. Sebab kita dah belajar harfiah. Pamailan dah dedahkan kita dengan harfiah tu bila Ibu Laila dah bagi makna tu, kita dah dapat menangkap dah makna. Cuma kita nak hurai tu tak boleh hurai lagi sebab kita tak belajar tadabbur. Kita nampaklah makna-makna yang buat keluar tu, kita dah nampak sebab kita dah lalui dah benda tu. Alhamdulillah. Tu kena masuk totik tu Kak Nah tu. Lepas ni boleh jadi macam explain dia tu macam Ibu Laila, macam fokus satu tak? Alhamdulillah. InsyaAllah. Macam dengan perasaan sedih tu pun ada bila dengar Ibu Laila bercakap pasal ni. Macam dengan sedih tu dia mari bila kita belajar tadabbur sebab lebih mendalam. Setakat ni kita belajar harfiah cuma kita berasa macam di luar kulit je kita boleh masuk. Bila tadabbur ni rasa sampai dalam. Tu dah kelebihannya tadabbur. Bagi saya lah. Bagi Kak Nah sendirilah, Kak Nah dapat rasa walaupun sekali je. Baru sekali pertama kali jumpa dengan Ibu Laila tapi dapat rasa dah macam mana. Alhamdulillah. Perasaan tu yang dalam tu yang kita naknya sebenarnya. Di luar ni cuma kita macam dengan biasa-biasa kita dengar, kita tak rasa nak nangis pun. Tapi bila kita dengar yang dalam tu, kita rasa kita ni tak ada apa-apa pun. Tu yang sedapnya tu. InsyaAllah. Kita akan rasa fuqara Kak Nah
kita akan rasa fakirnya, fakirnya. Kita akan rasa memerlukan Allah. Okey. Ada lagi nak tanya? Tak ada kan? InsyaAllah. Kalau lain kali nak sekali lagi kalau boleh nak. Boleh Ibu ada request ni. Boleh. Boleh. Ya, kalau sebab kita dah kenal, mungkin amal pagi ni kita ambil masa sebab kita berkenalan, nak tahulah apa Sasud ni, dah kenalan ni. Kita terus je lah jalan. Mungkin lepas ni mungkin kita boleh pergi satu cerita ke satu cerita. Kita boleh pergi macam mana Macam saya suka baca surah Al-Munafikun tentang infak, tentang anak. Sekali lagi saya nak kalau boleh kita tak payah masuk kelas, kita terus ke Ibu Laila lah, sebabnya masa suntuk nak pergi masjid lagi. Tak cukup masa rasa. Next time ni mungkin kita boleh tak payah masuk kelas lah, kita terus. Tak payah masuk kelas pukul berapa Kak Nah? Kita mengapa lah. Kita tak payah mengapa gini lah. Jadi lewat. Atau nak start pukul 3? Amboi. Ibu biasa bangun awal Ibu? Tiap-tiap pagi? InsyaAllah. Kalau Kak Nah kata tak masuk kelas tu, nak buat macam mana kelas tu? Boleh saya dapat gambaran kelas tu macam mana? Yang kita orang ni masuk, kita harfiah bacaan. Dua-dua keluar. Macam tu lah setiap pagi. Tak payah masuk kelas kita lah maksudnya. Kelas yang kita ada ni. Setiap pagi. Kita akan melancarkan bacaan dengan menghafal. Tak ketinggalan lah dua-dua. Bergila-gila baca. Tanpa melihat mushaf Quran lah. Panjangnya Umi ayatnya. Panjangnya Kak Nah ayatnya yang dihafal tu. Ayatnya pendek-pendek, tapi bila buat setiap hari, bersama-sama jadi satu muka. Bersama-sama jadi satu muka surat. Habis menghafal. Gitulah. Macam Al-Baqarah tu, satu page tu sikit-sikit. Sikit-sikit, tapi Puan Maila ni pastikan kita ni satu tu tahu makna. Waqala, telah berkata ia, contoh. Okay. Qul, katakanlah. Dia mesti dia suruh kita menghafal di Quran yang kosong. Jadi berkaitan lah dengan hak tadabbur yang kita nak masuk ni, kita dah tahu dah. Qala tu apa? Ja'ala tu kita tahu makna apa? Kita tahu makna dia. Boleh ingat sikit-sikit lah. Bokek-bokek yang kita belajar tu boleh kita ingat. Yakhruju tu makna apa. Jadi bila masuk tu, kita boleh dapat tangkap dah. Bila Puan Laila bagi tu, kita dapat tangkap dah. Sebab kita belajar harfiah ni lah. Gitu je lah. Okey, tak apalah. Tak apa. Nanti kita buat request lagi apa tu Ibu join kan. Pagi-pagi ni sebenarnya kita orang seronok ni sebab kita nak join topik bersama-sama. So kalau apa-apa kita boleh bincang. Masa pagi ni tak ada orang ganggu. Tak ada nak pergi pasar, tak ada nak apa. Tu yang rasa teruja tu nak sama-sama belajar tu kan. Jadi Alhamdulillah. So rasanya nanti nak jemput lagi lah Ibu join kita orang. InsyaAllah dalam masa terdekat ni kita mesej-mesej pula kan. Kita WhatsApp Syahana. Jadi rasanya untuk kali ni Alhamdulillah semua Alhamdulillah banyak sangat input yang kita dapat pagi ni bersama dengan Ibu Laila. Nanti lepas ni nak korek-korek lagi pengalaman yang pergi Bandung tu, terutama yang gerakan-gerakan tu. Saya memang ada follow yang kaedah kauni. Kauni tu dia kan gerakan juga. Tapi nak cuba-cuba buat tak kerti. Kalau Akafirun gerakan macam mana? Jadi macam ada gerakan yang kita tak kerti nak buat lah. Mungkin boleh korek daripada Ibu Laila. Memang seronok sebenarnya kaedah gerakan tu. Macam mudah, nak hafal pun mudah. Saya rasa Ibu terima kasih banyak-banyak, sangat-sangat berterima kasih kerana sudi meluangkan masa. Jadi insyaAllah tak terhenti kat sini lah. Kita akan jemput-jemput lagi lepas ni untuk bersama kita, ataupun nanti Ibu boleh join kot 3 pagi kita ni hafal sama-sama. Lepas tu terus Ibu sharing-sharing. InsyaAllah.
Jadi rasanya itu sahaja. Jadi kita tangguh dulu ya Ibu. Jadi kita tangguh dengan tasbih kafarah dengan surah Al-Asr. Ya? Umi kejap. Ya, Saya ya. lupa. Okay. Minta maaf. Saya guru saya dari Bandung akan datang ke Malaysia ni pada 25 bulan Jun ni sampai 29. Jadi alang-alang saya minta saya buat program untuk kita. Yang saya minta sebenarnya untuk saya, untuk kita dah tua kan. Jadi macam mana untuk program lanjut usia. Saya dah sewa rumah satu dekat jemputlah datang. Tak ada bayaran. 25. 27, 28, 29. 27, 28, 29. Duduk dekat sana, perempuan je, lelaki. Saya sewa 2 rumah. Satu rumah untuk perempuan. Jadi memang kita nak belajar di hari usia tua kita, macam mana kita dengan Al-Quran. Apa amalan-amalan kita, saya minta. Saya datang, Alhamdulillah. Sebab kalau kita nak pergi sana ramai. Jadi dia datang sini murah. Jemputlah datang. Menarik. Jom. Okay, tak apa, nanti info detail nanti Ibu beritahu kemudian lah. InsyaAllah. Okay, itu saja Ibu dah. Jadi kita tangguh. Mungkin Jun doa sikit Jun. Doa ringkas kot. Minta ibu lah doa. Ibu boleh doa sikit. Okay. Apa doanya ni ya Allah Rabbi? Apa doanya? Apa-apa je lah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala alihi wasahbihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Kami bertemu kerana-Mu ya Allah. Terima kasih ya Allah menemukan dengan sahabat-sahabat seusia ya Allah. Terima kasih, ini nikmat dari-Mu ya Allah. Terima kasih sangat-sangat. Alhamdulillah. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran taman bunga di hati kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran musim bunga di hati kami ya Allah. Hidupkan kami bersama Al-Quran, matikan kami bersama Al-Quran, jadikan Al-Quran sahabat kami di dunia, jadikan Al-Quran peneman kami di kubur nanti ya Allah, jadikan Al-Quran datang memberi syafaat di akhirat nanti dengan izin-Mu ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, fasihkan lisan kami untuk baca Al-Quran-Mu, ringankan anggota tubuh kami untuk kan amalan-amalan ya Allah kami mohon berkati umur kami ya Allah, berkahi umur kami dengan usia-usia berbaki ini Allah, bimbinglah kami ya Allah, bimbinglah kami ya Allah, bimbinglah kami ya Allah. Rabbana atina hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyin wa ala alihi wasallam walhamdulillah. Amin. Rabbana taqabbal minna. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak-banyak Ibu kerana sudi bersama kita orang. Alhamdulillah, banyak sangat info yang kita dapat. Alhamdulillah. So insya-Allah kita jumpa pula lain kali. Okay, so kita tutup majlis lah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okay, assalamualaikum. Minta maaf semua. Terima kasih semua. Jumpa lagi insya-Allah. Okay, bye-bye. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.